Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak melakukan pendaftaran ahli baru. Okey, nak melakukan pendaftaran ahli baru ke dalam bob2e.com. Okey, dan juga seterusnya bagaimana nak melakukan pengaktifan ahli baru tersebut. Okey, alright. First masuk bob2e.com. Okey, pergi bob2e.com. Selepas itu klik member login. Okey, sekarang langkah pertama kita nak lakukan pendaftaran. So, anda buka dua browser. Satu di sini saya buka Chrome. Ini Chrome. Satu lagi saya buka Mozilla Firefox. Okey, ini Mozilla Firefox ini. Okey, ini saya punya wallet Pastikan untuk pengaktifan. Ingat untuk mengaktifkan akaun baru, pastikan S-Wallet anda cukup. Sekiranya S-Wallet anda tidak cukup, anda dikenaki beli daripada anda punya introducer ataupun anda punya upline, ataupun beli daripada saya akan transfer point kepada anda ke dalam S-Wallet anda. Saya akan transfer ke dalam S-Wallet anda. So, bila di dalam S-Wallet anda terkandung point ataupun duit seperti ini, barulah anda boleh mengaktifkan akaun ahli baru tersebut. Ingat sekiranya tak ada, maksudnya tak boleh lah. Anda hanya boleh daftar sahaja. So, siapa yang ada point, so dia boleh aktifkan akaun tersebut. Okey, ingat pastikan S-Wallet anda ada point. Okey, ada USD. Okey, alright. So, saya balik semula kepada Chrome. Okey, tadi saya klik tadi register. Ingat Okey, saya ulang. Pergi home, klik member login. Anda klik pada register, anda klik I agree, anda masukkan siapa sponsor info. Okey, kat sini contoh saya nak key in atau nak daftarkan prospek dan extreme bridge. Okey, ini sponsor info. Sekiranya nama anda contohnya Ijam, kalau Ijam lah yang sponsor. Kalau contohnya yang sponsor Suhairi Nordin lah. Kalau contohnya yang sponsornya Hamdan lah. Okey, macam itulah. Alright, ikut siapa yang sponsor. Jangan anda yang sponsor online tetapi anda letak nama anda. Okey, contohlah anda upline, yang sponsor anda punya downline, nama kata contoh downline anda nama dia contoh namanya login ID ni contohnya Nizam Awang lah. Okey, anda punya downline. So, prospek Nizam Awang tetapi anda letak anda punya nama kat sini, salah lah. Sepatutnya sponsor info bergantung pada siapa yang menaja prospek tersebut. Kalau Nizam Awang lah anda letak di sini. Faham Alright, ini kena pastikan siapa penaja alih baru tersebut. Okey, then anda klik next. Okay, so anda masukkan informasi yang dikenaki di sini untuk pendaftaran. Okey, sebagai contoh sini saya masukkan. Okey, saya masukkan nombor IC. Okey, 730. Okey, sex male. Okey, pastikan IC semua data yang kita letak ni betul. Okay, password ni anda letaklah default password anda. Biasa kalau saya daftarkan ahli baru, saya letak default password kaya 123. Lepas tu, lepas ahli tersebut dia login, dia boleh tukarlah password mengikut kehendak dia. Okay, alright. Okay, so alamat. Okay, alamat.
Sarawak. Okey, beres. So yang ni untuk bank account info anda kosongkan dulu pun tak apa. Sekiranya anda tak dapat lagi, ini tak kisah, ini just optional. So apabila sahaja ahli baru tersebut login saja ke dalam member area, so beliau boleh update, boleh mengemas kini bank account info. So tak ada masalah bila kita kosongkan. So sekarang isu dia di sini, pasti di mana anda letak placement. So di sini, okay, anda pergi balik kepada account yang anda dah login tadi. Okay, anda punya account. So kalau contoh saya cari net extreme risk, mana saya nak letak? So pastinya saya akan kenakan pairing. Okay, di sini anda lihat, tengok yang kosong di kiri kan, betul. So saya akan pergi ke kiri. Okay, saya akan ke kiri. Okay, so daripada volume ni kita dah dapat tahu. So kiri dia kosong. So saya akan ke kiri. Okay, saya akan pergi sampailah ke bawah. Okay, saya akan ke bawah. Okay, contoh saya letak dekat sini Elmi Zaman. Saya copy, saya pergi balik ke browser Chrome, Google Chrome. Okay, Elmi Zaman, saya delete, saya paste Elmi Zaman, saya letak kiri. Betul kiri, simple. So pastikan placement ni betul. Okay, jangan salah. Untuk anda kena pairing, untuk anda kena pairing. Okay, ini, so ini faham, ini maksudnya placement upline. Okay, ini ingat placement upline bukannya direct upline. So kat sini dia punya direct upline. Ini direct upline dah tulis dah. Okay, alright. So bila ni settle, anda next. So anda semak saris. Okay, anda finish. Okay, bila dah finish, anda ambil login ID ni, copy. Okay, anda balik semula kepada Firefox, anda punya yang anda dah login tadi. Okay, anda pergi ke order, macam mana nak aktif. Okay, sekarang, okay, selepas saja ini proses pendaftaran sudah selesai. Saya ulang, sekarang proses pendaftaran sudah selesai. So sekarang macam mana nak aktifkan. So bila nak aktifkan, anda ambil login ID. Okay, dan pastikan, saya ulang balik, pastikan wallet anda cukup, baru anda boleh aktifkan. Sekiranya tak boleh, katakan anda bank in duit kepada upline anda. Contoh anda sudah daftarkan sipulan demi sebulan. Okay, anda tak ada point. So anda transfer RM350. Contoh dia masuk EBC, anda transfer duit dia kepada saya. So anda hanya kasih login ID beliau kepada saya. Saya hanya pergi sini order, saya pergi aktif order lain, saya tulis type dia punya login ID, saya zaris, saya terus buat ni. So tak perlu saya buat pendaftaran. So kerja lagi cepat. Faham So pastikan anda daftar dulu. Kalau anda mau upline, anda aktifkan akaun tersebut kerana anda tidak ada point. Pastikan anda daftar dahulu. And then lepas anda dah selesai daftar, anda hanya kasih login ID ahli baru tersebut kepada upline anda untuk pengaktifan. Okay, faham Alright. So saya ulang balik kat sini. Okay, sekarang saya nak aktifkan Salizaris. Okay, so ini dia punya login ID, saya copy. Okay, saya pergi ke order. Okay, saya pergi ke order. So ini cara nak aktifkan okay, kalau anda nak aktifkan anda punya prospek ataupun downline anda, boleh juga. So macam ini, anda pergi ke order, anda pergi activate for downline. Ini activate for downline. Lepas tu anda paste tadi Salizaris, klik go. Di sini anda nampak as wallet cukup. So di sini anda pilih 110. Pasal apa 110? Pasal dia Sarawak harga lagi mahal sedikit. Okey, sekarang beliau nak sekejap Okey, sekarang anda letak produk apa yang beliau nak. Okay, sekarang dia nak larung. Dua-dua larung. So kat sini anda terletak larung. Pasal apa? E-basic sama dengan satu set bersama dengan 2 kotak produk. So di sini maksudnya 2 kotak larung. Katakan dia nak extreme copy, anda letak sini 2. Okey, ini kosong
Sekiranya dia nak satu kotak stream, satu kotak larung, anda letak sini satu, sini letak satu. Faham Okey. So, sekiranya dia masuk istar. So, bila istar 12 kan, mungkin dia nak 12 kotak larung sahaja, atau 12 kotak extremis, anda letak 12 contoh sini. Atau dia nak 6 kotak larung, 6 kotak extreme, sini 6, sini 6. Faham Okey, so saya begitu dengan istokis. Okey, kalau istokis 32 kotak kan. Sini kalau dia nak extreme coffee saja 30, anda type sini 32. Okey. Ini kosong. Alright, faham Okey, so kita balik semula apa yang dia nak, iaitu basic. Basic iaitu dia nak 2 kotak larung. Saya letak saja 2. Okey, saya letak saja 2. So lepas tu saya semak ini delivery address. So syarikat akan terus hantar ke sini, ke alamat yang tertera di sini. Okay. Alright. So sekiranya anda nak alamat ditukar, okay, anda boleh tukar alamat di sini. Contoh anda nak hantar ke alamat anda. Contoh macam inilah. Contoh anda dah kasih stok anda kepada dia. Okay. Anda cerita marketing plan, anda cerita pasal produk, dia setuju. Okey lah, dia nak beli satu set. So kebetulan ada produk, ada stok, anda kasih dia dua larung, 2 kotak. So bila saja anda buat pengaktifan, pendaftaran anda kena letak nama dia. Ingat pendaftaran alamat dia. Tetapi masa-masa pengaktifan sekarang ni, anda boleh tukar alamat ni ke alamat anda. Pasal apa? Stok yang tadi anda sudah kasih kepada dia. Okey. Jadi anda boleh tukar alamat penghantaran ke alamat anda sebagai mengganti stok yang telah anda beri kepada dia. Faham simple je tuan-tuan. Okey, tapi sekiranya anda tak kasih lagi stok kat dia, dia pun tak dapat produk. So for sure lah, pastilah delivery address kepada dia. Okey, betul Okey, faham. So tetapi sekiranya anda berada dekat dengan office, anda tak nak dihantar secara courier, anda boleh letak sini, tulis sini no pick up. So bila anda klik no pick up, so anda hanya datang ke office, anda ambil sendiri by hand. Okey, alright. Simple kan? So lepas dah okey sini semua, okey, and then anda klik next. So anda semak, okey, 2 larung semua. So anda finish. Jam. Nampak sini, member is activated, upgraded, settle. So beginilah cara macam mana anda nak melakukan pertama pendaftaran, dan akhirnya yang kedua pengaktifan. Selamat mencuba. Assalamualaikum.